Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Broken Chain Brotherhood. Okay guys, hari ni kita ada race dekat PG Cutting Circle. So untuk race kali ni, Broken Chain bersama dengan grup. Saya Famin daripada PGRC, grup RC Johor, Pasir Gudang. Okay, grup RC. So band daripada? Dari Watch Johor, campur dengan skuter Fortress QJ. Okay, kita orang daripada Broken Chain lah. Okay, so sekarang ni kita light collaboration training lah. So diorang nak rasa race bersama Broken Chain Brotherhood. Okay, so kita nak tanya dulu daripada Fahmi lah. Mi, macam mana Mi? Perasaan lagi daripada Perasaan Broken Chain boleh rasa macam ada, orang cakap apa, the door sikit lah. The door sikit. Kita baru first time main dengan Broken Chain. Kalau macam dah pernah tu ada rasa lain sikit kan. Ni first time ada rasa takut. Okay Mi, apa nak tanya Mi, baru first time ke main go-kart? Tak first time tapi tak selalu main go-kart. Sebelum ni ada main tapi tak macam kerap lah. Main kat mana tu? Main dekat Iskandar Puteri. Okay, so Mi tengok PG Cutting Circle kat Pasir Gudang ni. Okay tak try dah? Tengok track macam okey, layout dia pun macam okey, macam best, macam menarik. Dia lagi rasa baru kita tahu feedback dia macam mana. Okay, nanti kan Mi Okay, so kita tanya Ben pula. Ben ni selain daripada Watch, dia adalah ahli kepada Broken Chain Brotherhood juga. Okay, so kita nak minta dia wakil daripada kumpulan Watch lah Okay Ben, cerita Ben macam mana Ben? Selama Ben ikut kita orang race. Okay, Broken Chain bukan satu tim motor, dia satu tim untuk keluarga. Kita eratkan semua hubungan silaturahim untuk semua abang-abang, kakak-kakak untuk join Broken Chain. Okay, itu dia guys. Okay guys, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita gerak dekat track. Okay guys, stay tune. Di atas jalan hitam berdebu, enjin hidup hati pun padu. Parut lama jadi sejarah, kami bangkit tak pernah rebah. Angin menjadi saksi.
Tadi Broken chains, brother. 6-7 minit lah. Okey, Alhamdulillah selesai sudah race training go-kart bersama RC di Mac Selatan, Wash dan juga Ford Race QJ. Okey guys, walaupun agak menjamah race kali ini dengan track yang basah berserta hujan gerimis, race ini berjalan dengan lancar. Kepada mana-mana komuniti yang ingin merasai race bersama Broken Chain Brotherhood, boleh PM nombor yang tertera kat bawah ni guys. Okey guys, inilah sedikit kita punya aktiviti Broken Chain Brotherhood. Selain kita buka race bersama komuniti-komuniti yang ada dekat luar sana, kita akan mengeratkan lagi silaturahim di antara komuniti-komuniti yang ada. Okey guys, jangan lupa guys share, komen dan subscribe video ni. Nantikan video seterusnya daripada kami Broken Chain Brotherhood. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.